Selamat bertugas, insya-Allah. Kita kumpul masalah tengok mana yang boleh kita engage ke JKM, kita engage JKM. Mana yang kita boleh engage ke Baitul Mal, kita engage Baitul Mal. Kita permudah cara aja, insya-Allah. Kalau mana sambung saja dia. Kena orang kita naik ni. Kalau boleh ya, lagi bagus. Betul. Itulah insya-Allah bagi pada channel kita yang Amin. Boleh ingat tahfiz, ingat saya. Ada anak yang betul-betul semua 5 orang lah yang boleh undi. Ada 8 tapi 5 je boleh undi. Boleh. Ya. Tapi kami biasa apa-apa pun begini. Sabar sawal. Elok. Assalamualaikum, Kak. Kak sihat, Kak? Saya Muhaimin, Ustaz Muhaimin. Oh, ini Ustaz Muhaimin. Biasa-biasa je. Oh, dah ada cucu lah, Kak? Cuma masya-Allah. Panggil opah pula tu. Panggil opah, panggil mak. Ya ke? Calon nombor 2, Kak. Calon nombor 2. Okey, Kak. Tengok nombor 2 kan? Okey. Tidur dulu. Calon nombor 2. Siap. Alhamdulillah. Siap. Saya Ustaz Muhaimin. Tahfiz. Okey. Baik. Sini dekat dengan tahfiz saya. Good. Tak ada orang sini. Duk berkebun ke? Berkebun ke? Berkebun lah. Itu cantik tu. Okey. Berapa orang pengundi? Dia dapat mengundi berapa orang? Sini 8 orang. Berapa orang? Ubat baik? Ubat saya pulang dekat Perintak je lah. Setiap bulan. Setiap bulan? Cek darah tinggi macam mana? Macam mana sekarang ni? Jantung. Allah Akbar. Saya doakan supaya yalah abang sabar, Haji sabar namanya. Ya Allah, anugerahlah kesabaran yang tinggi kepada Pak Cik ini, ya Allah. Anugerah kesabaran yang tinggi kepada ahli keluarganya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, angkatlah segala dosa-dosanya, ya Allah. Disebabkan penyakit yang dihadapi, ya Allah. Cari ilham, bang. Cari ilham. Mana-mana cari ilham. Tahniah lah. Ya. Terima kasih. Tahniah lah. Okey, terima kasih. Ya Allah. Baik. Ibrahim Toman, Datuk Seri Ibrahim Toman. Abang nak ambil gambar? Datuk Seri. Dia baru pasan, Siap. Cek apa ni, sakit apa? Buat orang rumah. Dah cek tu, tengah cek tu? Ya ke? Lah. Belum cek ya? Betul. Cucuk 6 bulan. Bagi Mata bulat ni ikut mata siapa ni? Bapak mata bulat ni. buatnya ni. Ini channel kita sama main kenal kan? Selamat bertugas, insya-Allah. Terima kasih. Syafaqallah wa afat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas samiul alim. Insya-Allah sekali lagi dia tak sakit lah. Berita Ustaz Jaya. Baik. Doa saya ni sihat. InsyaAllah. Baik, terima kasih Okey, saya doa saya. Cinta, semua kisah tentang cinta kita. Kan ada bendul dekat. Bendul. Dia nak langkah bendul tu 3 inci. Depan saya dia 3 inci ke belakang. Jadi pengaruh tu dulu. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya Allah, anugerahkanlah kesabaran, anugerahlah ketenangan, anugerahlah kesihatan kepada maksudnya, ya Allah. Anugerahkan kesabaran dan ketenangan juga kepada anak-anak dia yang menjaganya, ya Allah. Anugerahkan pahala disebabkan dia menjaga maknya, ya Allah. Anugerahkan syurga, ya Allah, kepada mereka semua, ya Allah. Jaga mak, jaga, insya-Allah boleh syurga.